wakil polis, wakil pejabat agama, pelbagai agensi ada dalam tu. Okay. Tujuan kita minta akar umbi bagi tahu longkang tak korek ke, rumput tak jaga ke, padang terbiar ke, dewan rosak ke, anjing liar banyak ke, apa-apa saja masalah masuk dalam WhatsApp ni, automatik seluruh badan kajian nampak. Dia akan Okey? bertindak lah. Jadi dan masa yang sama bila kita mula masuk tu tengok dia orang bertindak segera tu. Hari-hari turun cuci longkang, tebang rumput, ya. sapu rumput. Itu kesan dia. Kesan terus. Kesan spontan jadi tu. Jadi sebab apa bila keluar isu seorang komplain dalam ni kata ni depan rumah saya longkang sumbat nyamuk banyak. Semua orang boleh baca. Ada 200 orang ahli dalam tu termasuk jabatan kajian tu. Jadi pihak berkenaan risaulah, semua orang tahu, malu aja. Tak buat kerja kan. Jadi mereka masukkan tu dan kumpulan komuniti tim bentak hak tu. Kemudian peserta diminta hantar isu dan masalah yang dihadapi. Okey, tindakan segera oleh pihak berkenaan yang kita bagi. Dan di samping tu kita juga sedang menulis memorandum. Memorandum dah hampir nak siap dah. Kita akan hantar memorandum ni peringkat tertinggi tentang masalah roli besar lalu jalan taman bahaya. Ada 12 isu yang kita ketengahkan dalam memorandum ni. Memorandum ni kita akan hantar yang pertama kepada Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Teragong, Sultan Perak, kemudian MB Perak, lepas tu pengarah ICU, pengarah Menteri Kerajaan Tempatan, pengarah SPM Malaysia, turun sampai peringkat negeri, ICU negeri, MB, pengarah SPM negeri, ketua polis negeri, turun sampai daerah, DO, yang di-Ketua MBT, Adun, member parlimen. Kita akan hantar memo ni semua. Yang tu kita tak hantar lagi dan tak tahu kesan dia macam mana. Tapi kesan sementara ni bila kata tubuh je ni, WhatsApp ni dah nama mereka masuk, kita kata nak hantar memo. Macam pesta tu pun tu. Macam raja nak mari. Pagi petang siang malam tu cuci. Terkejut. Ini yang kita mahu. Sama hari ni dia orang tak buat benda ni. Kita ditipu je. Kita tak dapat hak kita. Hak kita bayar cukai. Tapi duit cukai tu tak mari balik, cuci longkang ke, jalan rosak ke, tak diambil tindakan. Kita minta traffic light depan ni, cukup bahaya depan ni. Tapi MPT jawab tindakan ini untuk penambahbaikan lah kan. Untuk pada pengguna-pengguna di luar sana lah. Untuk tujuan penduduk pokok asam duduk dalam keadaan harmoni. Itu hak kita. Kita tak mau nyamuk banyak. Hak untuk dapat keselesaan harmoni, kebersihan. Kita tak mau nyamuk banyak. Kita tak mau lori besar lalu bahaya, kucing mati, budak kena langgar. Kita nak traffic light. Itu hak kita. Traffic light berkali-kali minta. Dia jawab tak ada keperluan. Itu satu jawapan yang tak menusabah. Taman, berbelas taman dalam ni. Nak keluar satu jalan kecil. Jadi ini ya tujuan penubuhan TBS ni. Ya, itu TBS dah untuk menuntut hak kita. Kita tak kacau orang. Kita tak fitnah orang. Tapi agak mungkin terkejut juga tak pernah orang buat macam ni. Ini kali pertama. Dan ini juga mengejutkan pihak SDG. Jadi semalam Ketua Sekretariat SDG, pengarah dia, Datuk Dr. Profesor Denison Jayasuriya datang ke sini nak dengar tentang tim bertindak hak. Kerana di bahagian-bahagian lain tak ada lanjutan macam ni. Habis khusus habis. Kita wujud betul-betul macam ni dan bertindak betul-betul. Jadi harap mana dia berminat lah. Dia berminat. Dia nak perkenalkan pada seluruh Malaysia lah kalau boleh. Buat lebih kurang macam ni lah.